Pertama, orang yang sentiasa membaca Al-Quran. Duk baca Quran semua semua. Duk baca Quran semua. Pagi, tengah hari, petang, malam. Pagi, tengah hari, petang, malam. Duk baca Quran semua. Baca Quran. Baca Quran semua semua. Baca Quran. Yang kedua semua ialah mereka yang menjaga lisannya. Bukan popek. Bukan duduk tepi tangga, duduk kat tangga, duduk membawang merah, membawang putih semua. Bukan semua. Dia menjaga lisannya tidak mengutuk. Sekarang ni lisan orang kadang orang tak berkata, tapi dia hantar WhatsApp. Sama juga ulama kata, sama juga bila hantar WhatsApp, sama juga dosa seperti anda mengumpat juga dosa. Yang ketiga, orang yang dinilai oleh syurga ialah orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Yang keempat ialah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas umat-umat sebelum kamu agar kamu bertakwa.